Hai, Assalamualaikum. Aku Ezam. Hari ni aku nak tunjukkan korang cara pasang tayar tu belah. Okey, mula-mula kita keluar daripada kotak. Kita kena tarik sikit. Untuk dia renggangkan sikit untuk kita senang nak pasang. Okey, dah settle sapu gam. Kita biar kejap untuk bagi dia kering sebelum kita pasang. Okey, selepas kita dah pasang tayar tu, kita dah alignment, tengok check balik tayar. Semua dah cun, barulah kita last kali kita apply sealant.